Operasi penguatkuasaan besar-besaran oleh Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah telah berjaya melumpuhkan aktiviti warga asing tanpa dokumen sah dalam satu siri serbuan bersepadu di sekitar daerah Kota Setar dan Kubang Pasu. Operasi yang dilaksanakan melalui Ops Sapu, Ops Jaja dan Ops Selera ini berlangsung selama 2 hari bermula 29 hingga 30 Jun 2026. Dengan sasaran utama premis yang dikenal pasti berisiko tinggi menjadi lokasi aktiviti warga asing tanpa izin. Seramai 21 pegawai unit tindakan imigresen terlibat dalam operasi ini, hasil daripada risikan awal serta maklumat dan aduan awam yang diterima berkaitan kehadiran individu tanpa dokumen sah di beberapa premis perniagaan dan kawasan tumpuan. Operasi bermula sekitar jam 10 pagi dengan pemeriksaan menyeluruh ke atas 10 premis yang telah dikenal pasti sebagai lokasi sasaran. Pemeriksaan ini melibatkan pelbagai sektor, termasuk perniagaan, perkhidmatan serta kawasan operasi pekerja asing. Hasil saringan dan pemeriksaan, seramai 87 individu telah diperiksa. Mereka terdiri daripada pelbagai kewarganegaraan termasuk warga negara Malaysia, Myanmar, Vietnam, Bangladesh, Thailand dan Indonesia. Daripada jumlah tersebut, pihak berkuasa berjaya menahan seramai 42 individu yang dikenal pasti sebagai pendatang asing tanpa izin atau PATI atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959,63 serta Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk tidak memiliki pas atau permit sah untuk berada di Malaysia, tinggal melebihi tempoh sah laku pas, menyalahgunakan pas lawatan atau pas kerja serta gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah ketika pemeriksaan dijalankan. Turut dikesan ialah pelanggaran syarat PAS yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Imigresen Malaysia sekaligus menjadikan individu terbabit berada dalam kategori kesalahan imigresen yang serius. Daripada keseluruhan tangkapan, seramai 7 lelaki warga negara Bangladesh telah ditahan. Warga negara Indonesia pula melibatkan 15 lelaki dan 1 perempuan. Seterusnya, 1 lelaki dan 2 perempuan warga Thailand turut ditahan, manakala warga Myanmar mencatatkan jumlah seramai 13 lelaki dan 3 perempuan. Kesemua individu yang ditahan ini berumur dalam lingkungan 22 hingga 54 tahun. Mereka kemudiannya telah dibawa ke Depot Imigresen Belantik untuk tujuan dokumentasi, siasatan lanjut serta tindakan undang-undang mengikut peruntukan yang sedang berkuat kuasa. Selain itu, sepanjang operasi dijalankan, pihak penguatkuasa turut mengeluarkan sebanyak 4 borang IMM29 iaitu saman kepada saksi bagi membantu proses siasatan dan pengumpulan maklumat lanjut berkaitan kes yang sedang dijalankan. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataan tegasnya menegaskan bahawa operasi penguatkuasaan seperti ini akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa di seluruh negeri Kedah. Langkah ini adalah bagi membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin serta memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi undang-undang dan peraturan imigresen yang telah ditetapkan. Orang ramai juga digalakkan untuk terus menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat sebarang aktiviti mencurigakan berkaitan pendatang asing tanpa dokumen sah di kawasan masing-masing. Kerjasama antara masyarakat dan pihak penguatkuasa dilihat sebagai elemen penting dalam memastikan keselamatan, ketenteraman serta kedaulatan undang-undang negara terus terpelihara. Untuk perkembangan lanjut dan maklumat terkini, orang ramai boleh mengikuti saluran media sosial rasmi Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kedah serta melayari portal rasmi mereka. Klik like, follow, subscribe dan share untuk mendapatkan informasi semasa berkaitan operasi serta penguatkuasaan imigresen di seluruh negara.